Inilah akibat membuat gel usus ini berlebihan. Jangan sekali-kali kau gunakan gel usus ini terlalu banyak. Aku takut kau akan terkejut setengah mati apabila bangun pagi. Ia benar-benar mampu membersihkan segala kotoran dalam usus. Dengan keadaan yang hitam dan berbau. Tidak pernah seselesa ini selama 4 atau 5 tahun. Dan hasilnya benar-benar di luar jangkaan. Cuba benda ni. Cuma sapunya sekali sehari. Badan bersih dan segar. Hanya dengan harga satu hidangan. Selepas disapu, seluruh badan rasa ringan. Masalah pencernaan yang teruk pun takut dengan benda kecil ni. Kalau dia tak tolong selesaikan masalah kamu. Hari ni saya akan pecahkan benda ni. Sumpah dengan video ni. Semalam sapu sekali. Seharian buang air besar 4-5 kali. Ini bukan cirit-birit. Ini betul-betul boleh buang sampah dalam usus kamu. Malah hitam dan busuk. Cara dia mudah je. Benda ni boleh dikatakan terkenal dalam kalangan ramai. Terutama sekali bagi mereka yang perit nak buang air besar. Tak lancar pencernaan. 2-3 hari atau 4-5 hari baru sekali pergi tandas. Atau kena mengepam setengah jam baru boleh keluar. Cuba dia. Tolong seimbangkan fungsi pencernaan. Lancarkan buangan. Bagi yang air besar keras dan sedikit. Susah nak teran. Usus tersumbat. Najis lama tersimpan. Malah perut buncit dan sakit. Badan kurus tapi perut besar. Kena berhati-hati dengan kelemahan fungsi pencernaan. Metabolisme yang lemah. Ini gel pencernaan yang disyorkan oleh Kementerian Perubatan Tradisional Kebangsaan. Produk khusus untuk seimbangkan masalah pencernaan. Sapu terus je. Susah nak buang air besar. Kawan-kawan yang dulu kata mahal. Kali ni jangan lepaskan peluang. Sekarang terus dari kilang. Free post sampai rumah. Cepat klik pautan tengok sekarang.